باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في الشهر رمضان. ربنا زدنا علما نافعا مباركا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan di mana kita berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kita. Baik, alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita mengambil beberapa perkara-perkara yang mustahab. Alhamdulillah telah kita bincangkan bersama beberapa hadis-hadis dan telah kita mengambil antara lain hadis-hadis mengenai berdoa dan juga adab memberi atau adab ketika kita makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengajarkan sahabat ketika makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, apabila anda makan bacalah bismillah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa saja yang berada yang berdekatan dengan kita. Itulah perkara-perkara yang telah kita mengambil antara lain ketika kita makan ataupun adab seseorang yang makan. Dan apabila seseorang yang masuk tandas, minggu yang lalu juga telah kita mengambil doa, apabila seseorang yang masuk tandas, di sana ada juga adab. Antara adabnya adalah apabila beliau itu masuk tandas, hendaklah memulakan dengan kaki kirinya, kemudian membaca doa Bismillah, ataupun dia membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada segala keburukan dan segala kejelekan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, antara perkara-perkara yang telah pun kita mengambil pada pertemuan kita yang lalu. Dan apabila seseorang itu keluar dari tandas, hendaklah dia membaca doa yang ringkas, Ghufranak, pengampunanmu ya Allah. Dan di situlah kita berhenti di dalam perbincangan hadis ke-158. Hari ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kita hadis seterusnya. Dan hadis seterusnya adalah hadis ke-159. Hadisnya adalah mengenai tata cara atau adab ketika seseorang itu bersin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu bersin, di sana kita disunatkan untuk membaca doa. Apakah doanya? Hadis ke-159, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia membaca alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu. Apabila seseorang itu bersin, apabila dia membaca alhamdulillah, kemudian sahabatnya itu hendaklah membaca doa untuk orang yang bersin tadi.
Apakah doa yang dia baca? Yarhamkallah, yarhamukallah. Yakni semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Fa'idha qala lahu, dan apabila sahabatnya tadi telah membacakan doa yarhamkallah, hendaklah dia itu yang bersin tadi membacakan doa pula yarhamkallah, maka hendaklah dia membaca doa yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jadi di sini dapat kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, antara hak seseorang Islam kepada seseorang Islam yang lain adalah untuk mendoakan orang yang bersin. Jadi saya yakin setiap satu daripada kita telah pun mengamalkan. Akan tetapi sekiranya kita belum mengamalkan atau jarang mengamalkan, biasakanlah mengamalkannya. Apakah dia sunnahnya? Setiap kali kita bersin, kita baca Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ihtim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesihatan. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mencipta secara naluri, secara alami. Ada perkara-perkara keburukan, penyakit yang ada dalam diri kita tak boleh dikeluarkan kecuali dengan bersin. Maka setiap kali kita bersin, kita memuji Allah. Orang-orang barat atau kebiasaan apabila orang itu bersin, acim, excuse me, tak payah nak excuse me, kononnya gitulah. Jadi apabila kita bersin itu memang kita tak nafikan mungkin mengganggu orang-orang yang dikeliling kita. Excuse me, maafkan saya. Tetapi bagi orang Islam, setiap kali kita bersin, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan kita berada di kalangan orang-orang yang bukan Islam, boleh tak kita baca, boleh tak kita cakap excuse me? Boleh, tak ada masalah. Tapi puji Allah dulu. Acim, Alhamdulillah, excuse me. Contoh pada jemaah yang dirahmati Allah, mulakan kebiasaan tersebut. Apabila seseorang itu bersin, baca apa? Alhamdulillah. Kalau kita bersama teman kita bersin, lalu dia baca Alhamdulillah, maka kita pula doakan untuknya, Yarhamkallah atau Yarhamukallah. Jadi apabila kita membaca, kita dengar ada teman atau saudara sahabat kita bersin, dia baca Alhamdulillah, kita doakan Yarhamkallah. Ya, Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Boleh tak? Saya yakin kita dah amalkan. Dan apabila saudara kita mendoakan kita, kita bersin Alhamdulillah. Teman kita doakan kita, Yarhamukallah. Kita yang bersin ini doakan kembali kepada dia, Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu hidayah, petunjuk dan memperelokkan keadaanmu. Contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, inilah sunnahnya. Kadang-kadang kita bersin, bukan tak baca Alhamdulillah, baca dalam hati Ustaz. Tak perlu baca dalam hati, biasakan. Baca Alhamdulillah, kuat pun tak mengapa. Kalau kita berletih, kalau kita mengomel, tak ada pula kita nak berletih dalam hati, mengomel dalam hati. Jadi kalau kita nak berzikir, bismillah, nak buat sesuatu, nak makan, baca bismillah, boleh ungkapkan. Kalau kita nak bersin, boleh baca Alhamdulillah. Dan kalau kita dengar teman kita baca Alhamdulillah, kita pun doakan untuknya, kasih dia dengar. Tak perlu doa dalam hati. Malu Ustaz. Part macam ini tak perlu malu. Malu tak kena tempat. Part yang kita perlu malu, kita kena malu. Part begini, saling doa mendoakan, pada masa yang sama kita nak membiasakan supaya kita nak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi teman kita bersin, dia baca Alhamdulillah, kita pun ungkapkan. Biar sampai dia dengar pun tak mengapa. Yarhamukallah. Dan kawan kita dah doakan kita Yarhamukallah, kita pun doakan untuk dia balik. Yahdikumullah
wa yuslih balakum. Boleh tak? Saya yakin kita semua dah amalkan. Akan tetapi katakan kita tak amalkan, maka kita mulakan. Ilmu seperti mana sering kali saya katakan, ilmu kuliah kita bukan setakat nak ada di dalam kitab. Ilmu setiap satu perkara kita belajar, terus amalkan. Setiap satu perkara belajar yang kecil mana pun, terus amalkan. Itu yang kita nak, insya-Allah. Baik, jadi mulai sekarang, kalau kita bersin, apa kita baca? Alhamdulillah. Kalau kita dengar orang lain bersin, dia baca Alhamdulillah, kita baca doa untuknya, kita baca apa? Yarhamukallah. Baca apa? Yarhamukallah. Kita bersin, teman kita baca Yarhamukallah, kita doakan dia balik apa? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Apa? Ada di situ kan? Kita baca Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Baca 3 kali. Part ini mungkin ada di antara kita belum amalkan. Maka amalkan. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Apa dia? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Baik. Sekarang macam kat sekolah-sekolah dulu, kat primary school, kita kena buat praktikal. Kita tengok dengan teman kita yang bersebelahan. Kalau kita ada teman bersebelahan. A dengan B. A bersin, dia cakap Alhamdulillah. B kena cakap, apa dia? Doa. Yarhamukallah. Kemudian A baca, Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jangan segan-segan, jangan itu. Kalau kita tengok kiri kanan teman kita, tengok teman kita kiri dan kanan, senyum sikit. Siapa tak ada teman, tak apa, baca sendiri. Tengok A baca, dia bersin, baca apa? Alhamdulillah. B tengok dia, baca apa? Yarhamukallah. Kemudian A tengok balik, baca apa? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Seganlah Ustaz. Yalah, kita segan-segan. Baik, tak apa. Para jemaah yang dirahmati Allah, dah hari ini kita dapat sesuatu yang ramai memang dah amalkan, saya yakin. Tapi mereka-mereka yang belum amalkan, amalkan. Dan doa itu biar dia dengar. Ketika kita baca Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Pertama sekali apabila kita baca demikian, itu sunnahnya. Pertama. Kedua, itu juga cara berdakwah. Antara cara dakwah para jemaah, ada berbagai cara. Antara cara berdakwah, kita ajak orang, yuk kita buat begini, yuk kita buat begitu. Itu antara cara berdakwah. Tetapi antara cara berdakwah juga adalah kita tak suruh orang buat. Kita buat, kita amalkan, orang tengok kita. Orang tengok kita, orang ikut apa yang kita lakukan. Itu juga cara dakwah. Kita perbetulkan niat. Innamal a'malu binniat. Niat kita bukan riak. Niat kita bukan sum'ah, bukan takabur, bukan nak tunjuk-tunjuk orang. Tetapi niat supaya orang-orang yang mungkin tak tahu, maka dia tengok kita lakukan, dia tengok apa yang kita baca, dia akan ikut apa yang kita buat. Itu cara dakwah. Kita berada di satu kawasan, teman-teman pakai tudung tak betul, tak sempurna. Kita datang, kita pakai tudung sempurna, tutup semua rambut, tutup dada, pakai tudung sedemikian. Kemudian kawan-kawan yang lain tengok, dia ni pakai tudung sempurna betul Macam dia pakai, dia tengok-tengok. Tengok. Tu kalau siapa yang tak ego sangat, dia ajar, dia macam mana kau pakai tudung? Alhamdulillah macam gini. Tapi ada sebahagian kita ego sikit, nak tanya malu, sombong sikit. Tengok lepas tu buka YouTube lah. Oh macam gini cara buka tudung. Dakwah. Kita berada di tempat luar, masuk waktu solat. Orang tengok, tak ada, aku qada sudahlah. Kita berwuduk, kita solat, walau di khalayak ramai, walaupun di tengah-tengah, di tepi jalan atau sebagainya, asalkan jangan blok orang lalu lalang. Orang lain tengok, boleh solat kat sini Oh betul juga, dah masuk waktu, tak payah aku qada-qada. Itu cara dakwah.
Kita berada di tepi pantai, masa waktu kita solat, pakai berwuduk pakai air laut. Contoh, boleh wuduk pakai air laut? Ada belajar dah. Air laut suci lagi menyucikan. Kita berwuduk pakai air laut, orang tengok itu kita berdakwah. Jadi bab dakwah ini kita tak perlu malu. Lakukan. Alah, nanti orang tengok. Kenapa kita nak malu nanti orang tengok? Orang tengok bagus. Kerana apabila orang tengok, tanpa kita sedari kita telah berdakwah kepadanya, tanpa kita sedari, tak perlu duduk ke atas meja kuliah, kita telah beri dia kuliah free, praktikal. Untuk kita kuatkan iman, betulkan qasad, niat. Allahumma ij'al a'mali khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalanku ikhlas, khusus untuk mencari keridaan-Mu. Wala taj'al a'mali, dan janganlah jadikan amalan-amalanku li riya' au sum'ah, kerana riya' atau untuk orang dengarkan. Tak, perbetulkan niat, lakukan. Orang tengok, alhamdulillah. Orang yang bukan Islam tengok kita solat di public place, rukuk dan sujud, itu satu dakwah. Di hari akhirat kelak, dia tak ada hujah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tak pernah tengok orang solat, bahawasanya tak tahu kewujudan Islam, tak ada hujah. Kita telah sampaikan dakwah praktikal. Para jemaah ini rahmati Allah. Ini contoh. Jadi kita bincangkan di sini adalah apabila kita bersin, perkara kecil saja pun, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Amin. Alhamdulillah. Contoh. Tapi Ustaz, orang tu bersin berkali-kali, sampai 10 kali bersin. Syafakallah. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepadamu. Contoh. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita ambil hadis seterusnya. Kita dah ambil belum? Doa ketika melihat anak bulan. An Talhata bin Ubaidillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala. Daripada Talha bin Ubaidillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, nampak anak bulan, Nabi pun ada membaca doa, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Disunatkan untuk kita membaca doa, Ya Allah, terbitkanlah bulan kepada kami dengan keberkahan dan iman yang berterusan. Di samping keselamatan dan Islam, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi apabila kita nampak hilal, kita membaca doa. Membaca doa, kalau kita dapat hafal doa tersebut, satu, alhamdulillah. Tetapi di penghujungnya ada satu mutiara. Apabila kita nampak bulan itu, selepas kita membaca doa, kita mengakui dan akur. Apa dia? Dalam hadis ini disebut, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah. Kita lihat bulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Bulan adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Mereka akur, mereka tahu siapa yang menciptanya. Bukan hanya mereka akur, kita telah mengetahui bahawasanya apa jua yang ada di atas permukaan bumi ini dan di langit, semuanya berzikir kepada Allah. Semua kecuali manusia dan jin yang mungkin lalai. Selain daripada itu, baik burung-burung yang berkicauan, baik kucing yang mengiau, baik anjing yang mengalap, baik burung yang berkicau, baik pohon yang bergerak, awan-awan, bulan, bintang, ikan di laut, semua berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa jua yang ada di langit dan apa jua yang ada di bumi. Apa jua yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Baik awannya, bintang-bintang yang berkelipan. Kalau kita tengok video mengenai galaksi Milky Way, ada jutaan galaksi. Setiap satu planet, bintang berzikir kepada Allah. Subhanallah. Burung-burung yang berkicauan di waktu pagi, kadang-kadang kita rasa bising betul burung. Mereka sedang berzikir kepada Allah tanpa kita sedari. Pohon-pohon yang kita lihat kadang-kadang bergerak, sedang berzikir kepada Allah. Ikan di laut berzikir kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa jua yang ada di langit dan apa jua yang ada di bumi. Subhanallah. Mereka semua kenal, akur, tahu siapa Tuhan mereka. Maka dalam doa ini apabila kita melihat anak bulan, melihat bulan, selain apa juga doa yang kita nak baca, lepas itu kita akur ingatkan diri kita tujuannya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kau. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Daripada situ, lain kali apabila kalau kita lihat kucing kita ke di jalanan atau di mana jua, Rabbi wa rabbukallah. Allahu Akbar. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kita duduk di bawah pohon di waktu panas, alhamdulillah ada pohon yang beri naungan kepada kita. Rabbi wa rabbukallah. Berbicara dengan pohon tersebut. Allahu Akbar. Ustaz ajar dengan songsang apa ni Ustaz? Nak bincang cakap-cakap dengan pokok. Ni orang kata ni apa cakap dengan pokok? Ni bukan cakap dengan pokok. Ingatkan diri kita. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka jangan kita engkar. Jangan kita takabur. Jangan kita sombong dengan apa yang ada, apa jua yang Allah kurniakan. Dan apa yang Allah tidak kurniakan kepada kita, alhamdulillah, bersyukur. Kalau Allah kurniakan kepada kita terlalu banyak, atau Allah Ta'ala berikan kepada kita semua yang kita nak, bimbang-bimbang kita sombong. Alhamdulillah, ada perkara kita nak dapat, ada perkara kita nak tak dapat pun, alhamdulillah, meningkatkan iman dan takwa kita. Menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW apabila melihat hilal, kana idza ra'al hilal, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah bulan kepada kami dengan keberkahan dan iman yang berterusan. Wassalamati wal Islam, dan terbitkanlah bulan tadi dalam keadaan penuh keselamatan dan diri kita dalam keadaan beriman. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Demikian para jemaah. Jadi Nabi berbicara dengan bulan. Maka daripada situ, bulan adalah makhluk Allah. Kita boleh berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika kita dalam ketakutan, mungkin suatu ketika tiba-tiba terperangkap harimau kat depan.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nak baca doa apa? Doa apa juga yang masuk baca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa. Kemudian kalau nak baca Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kau adalah Allah. Maka janganlah kau makan aku. Contohlah. Cakap senanglah. Rima belum kat depan. Contoh. Baik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di mana-mana, itu semua makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Kenal Allah itu siapa, kenal dan tahu Tuhan mereka adalah Allah, maka sekali-sekala bicara dengan mereka, Rabbi wa rabbukallah. Baik. Hadis 162. Hadis 161. Doa melihat sesuatu yang disukai atau dibenci. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang Nabi sukai, Nabi akan membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah di mana dengan nikmatnya maka sempurnalah segala yang baik. Kalau tak hafal, dapat sesuatu perkara yang baik, minimum Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi, kadang-kadang dapat sesuatu perkara yang baik, jangan lupa puji Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita usaha. Apa yang kita usaha berjaya. Sebelum kita nak claim kredit, oh pasal aku belajar bersungguh-sungguh, oh pasal aku begini, oh pasal aku begitu. Pertama sekali, jangan lupa puji Allah. Alhamdulillah. Kau masak pandai sedap ya? Alhamdulillah. Cakap Masya Allah. Contoh. Kau cantik ni dia? Alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah, bukan bagi kita. Orang kalau nak puji kita, Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan orang puji kita terus kita pun melorot pula. Jangan. Puji Allah. Allah tak beri kita kebijaksanaan, kita pun tak tahu. Allah tak beri kita kepandaian, kita pun tak tahu. Allah tak beri kita ilmu, kita pun tak tahu. Allah tak bantu kita, kita pun tak tahu. Allah tak bantu kita beribadah, tak mampu kita beribadah. Hadis yang telah kita ambil, apakah doanya? Minta bantuan Allah dalam ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah diriku untuk mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu dan untuk menyempurnakan ibadah kepadamu. Bantu. Minta bantuan Allah. Jadi dalam hadis ini apabila kita dapat sesuatu yang kita sukai, kita baca Alhamdulillah, dengan nikmat Allah tersempurna segala perkara yang baik. Alhamdulillah. Aisyah juga mengatakan, Nabi wa idza ra'a ma yakrahuhu qal. Apabila Nabi melihat sesuatu perkara yang Nabi tidak suka, Nabi baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam apa jua perkara. Dalam apa jua perkara, dalam apa jua keadaan. Segala puji bagi Allah dalam apa juga keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal, alhamdulillah. Jadi maksudnya,
Kita dapat sesuatu perkara yang baik, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dapat atau melihat sesuatu perkara yang tak baik atau berlaku sesuatu perkara yang tak baik, tetap baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa boleh buat? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita ingat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah Taala akan menguji kita dalam beberapa keadaan, menguji kita dengan kelaparan, menguji kita dengan ketakutan, menguji kita dengan kurangnya nikmat, menguji kita dengan kematian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, berilah khabar gembira kepada mereka-mereka apabila ditimpa musibah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa? Musibah 4 perkara tadi. Walanabluwakum bisyai'in minal khawf. Kami pasti menguji kamu dengan ketakutan. Kita dalam ketakutan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal khawf, wal ju'. Dalam ketakutan dan kelaparan, tak ada makanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak beli semua dah habis. Pergi sampai nak buat buka puasa, semua dah habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan harta, kemusnahan jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian para jemaah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Berilah khabar gembira kepada mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita apabila ditimpa musibah, jangan lupa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah juga kami akan kembali. Kami ini milik Allah, kita milik Allah. Kepada Allah kita akan kembali. Allah nak beri, Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah uji. Kita milik Allah. Kita berserah kepada Allah. Apabila kita dah sampai ke satu darajat, kita dah redha, apa juga perkara berlaku, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada masa yang sama, kita juga dah belajar. Apa saja yang kita diberi ujian, dari segi kesakitan, dari segi kesedihan, daripada segi kemurungan, dari segi kekecewaan, dari segi apa juga sakit, luka di tangan atau di hati atau di jiwa, semua adalah pengampunan dosa. Kita dah belajar, Alhamdulillah. Tak ada satu sakit yang seseorang hadapi kecuali Allah ampunkan dosanya. Lebih berat sakitnya, lebih besar pengampunan dosa. Sakit bukan sakit luaran, tetapi juga sakit batin, hati dan sebagainya. Pengampunan dosa. Nescaya apabila kita dah mengetahui sedemikian, kita bukan hanya cakap atau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan tetapi kita akan mula baca Alhamdulillah. Nak beli tak dapat, pergi jauh-jauh, makanan semua dah habis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kulli hal, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Baik sangka, mungkin makanan ini tak baik bagi kita, Allah Ta'ala tak izinkan kita beli. Contoh, kita dah beli, dalam perjalanan, tumpah pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah.
Masya Allah, lihat seorang yang beriman. Apa juga perkara yang berlaku baik atau buruk, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Boleh tak para jemaah? Ustaz cakap senanglah, tak kena batang hidung. Ketika ujian itu, itulah ujian. Saya ingatkan diri saya dahulu. Kemudian ingatkan kita semua. Cuba tawakal kepada Allah, berbaik sangka dengan Allah. Apa juga perkara yang berlaku, alhamdulillah. Kalau tak perkara itu berlaku, mungkin perkara yang lebih besar berlaku. Contoh, dalam perjalanan, satu ketika saya nak pergi keluar. Dah siap, nak start kereta, tayar pancit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayar pancit, dah lambat ni. Tetapi, alhamdulillah. Allah tak akan pancitkan tayar kita itu tanpa sebab. Mungkin kalau tayar saya pada ketika itu tak pancit, mungkin kalau saya bergerak, mungkin kena langgar ataupun berlaku perkara musibah, kemalangan yang lebih besar. Maka, alhamdulillah, Allah Ta'ala tak izinkan keluar. Contoh. Jadi seseorang Muslim itu sentiasa berfikiran positif. Positif pemikirannya dan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tetapi kadang-kadang memang beratlah. Perkara berlaku berat sangat. Tetap alhamdulillah. Kalau kita rasa kita diuji dengan ujian yang amat berat. Pernah seketika saya diuji. Atau seseorang itulah. Diuji dengan sesuatu yang amat berat. Kemudian buka surat khabar atau tengok berita di BKE pagi tadi seorang penunggang motosikal maut dilanggar kereta atau sebagainya. Kemudian kita bandingkan diri kita, ujian yang kita hadapi dan dia telah maut, habis riwayat dia. Berat-berat mana sekalipun kita sedang hadapi, Allah masih beri kita peluang meneruskan perjalanan hidup. Masih lagi beri kita peluang untuk menghirup nafas. Masih lagi beri kita kehidupan. Alhamdulillah. Apa yang kita nak sangat tak dapat, tapi dibandingkan Allah telah cabut nyawa seorang hamba. Kita masih lagi meneruskan kehidupan. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, biasakan. Nabi SAW apabila melihat sesuatu perkara yang buruk, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, dan no matter, bahasa Inggerisnya, no matter what, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal, bahasa Inggerisnya, no matter what, alhamdulillah. All praise be to Allah. Masya Allah. Lihat betapa indahnya. Sebab itu, orang-orang yang tak beriman, ada di antara mereka sangat takjub, hairan apabila melihat orang-orang di Palestin yang dibom rumahnya, yang terbunuh ahli keluarganya, masih lagi alhamdulillah. Sesuatu perkara yang tak masuk di akal, yang tak dapat divisualize oleh orang-orang yang tak beriman. Kerana mereka tak ada tempat bergantung. Keyakinan, tawakal, tak ada. Bukan menghina golongan-golongan tertentu, tetapi kita bersyukur Allah beri kita hidayah. No matter what, alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan stres sangat. Jangan berduka sangat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala ada hikmah di sebaliknya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila Nabi melihat sesuatu perkara yang tidak disukai, Nabi baca alhamdulillah ala kulli hal. Boleh tak kita baca? Baca 3 kali. Alhamdulillah ala
kulli hal. Apa maksudnya? Bagi mereka yang tak faham bahasa Arab, saya kasih mudah saja. Alhamdulillah, tahu tak maknanya? Alhamdulillah. Ala tu atas. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Baik. Alhamdulillah ala kulli. Kulli tu semua. Kullukum ra'in. Kullu tu semua. Hal. Hal tu apa? Apa hal awak? Hal. Keadaan. Jadi dalam keburukan, alhamdulillah ala kulli hal. No matter what, alhamdulillah. No matter whatever thing, alhamdulillah. Whatever, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Amalkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 162. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, Nabi telah bersabda. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan Allah untuk Hasan dan Husain. Wa yaqul, Nabi mengatakan, Nabi membaca, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Nabi mengatakan, sesungguhnya bapa kamu, yakni Nabi Ibrahim, mohon perlindungan Allah untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Maka aku mohon perlindungan dengan kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nabi membaca doa untuk mereka. Aku mohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala jenis syaitan, daripada segala jenis binatang yang berbisa, dan dari segala jenis pandangan mata yang membawa keburukan. Dalam riwayat yang lain kita boleh baca, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada apa jua yang Allah Taala ciptakan. Dalam hadis ini khusus kita mohon perlindungan daripada 3. Perkara pertama daripada syaitan, kedua daripada binatang yang berbisa, ketiga daripada ain. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli, daripada setiap syaitanin, daripada setiap syaitan, wa hammatin, daripada setiap binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan daripada segala mata yang membawa keburukan. Baik, kita bincangkan. Daripada kulli itu semua syaitan. Syaitan ada berapa ya? Iblis ada. Syaitan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Syaitan daripada jin dan manusia. Macam mana syaitan tu daripada jin dan manusia? Iblis ketua. Kadang-kala syaitan tak dapat ganggu suami kita. Syaitan tak dapat ganggu suami kita. Dia ganggu siapa? Dia ganggu kita. Ganggu isteri untuk ganggu suami kita. Isteri akan jadi wakil, jadi ambassador on behalf of syaitan. Abang, apa dia? Contoh. Nak contoh apa? Nak ganggu apa? Tak payah solat isyak lah bang.
Astagfirullah, awak ni dah kenapa? Pasal kan nak pergi majlis ni. Contohlah ni contoh. Atau tak solat isyak tu jauh lah. Abang pakai gini tak kena lah bang. Orang pergi swimming pool, mana pakai seluar panjang? Abang pakai swimming pool pakai seluar panjang. Kita dah pergi swimming pool, pakailah shorts. Saya dah beli abang swimming terang dah. Apa abang ni tak boleh pakai swimming terang ke? Ni pakai track pants. Ingat main bola jadi goalkeeper ke? Iblis ganggu suami. Abang kalau bantu orang saja, kita macam mana? Tak payahlah dorang tu, biar dorang gasak dorang. Kita beli kereta baru ke? Contoh. Iblis ganggu kita. Syaitan tu tak semestinya daripada jin. Ada syaitan daripada manusia. Kalau kita dengar kawan kita katakan, alah kau ni nak pakai macam mina dakwah macam gini. Sekali-sekala pakailah seluar. Nampak pusat sikit ke. Kita nak pergi majlis apa? Ni syaitan. Syaitan. Kau nak pergi, asyik nak pergi kuliah saja. Yuk, pagi ni ada sale tempat IKEA tu. Nanti lambat tak dapat. 5 biji aja. Syaitan ni, syaitan. Maka kita mohon perlindungan Allah daripada segala jenis syaitan. Kadang-kala saya bukan kata isteri kita syaitan. Bukan kata kawan kita syaitan. Tetapi syaitan menggunakan kawan kita ini untuk ganggu kita. Pasal kalau dia gunakan direct, kawan kita ni mungkin kuat iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak payah. Makanan tak halal. Tak boleh. Tapi dia ajak isteri kita merayu. Bang, tak apalah bang. Kita kat Taiwan ni mana nak cari makanan halal. Sekali-sekala makanan tu baik sangka je lah. Tak apa. Dia bukannya babi. Okeylah. Berjaya dia. Contoh. Bang, wine tu kan untuk panaskan badan. Kita kat negeri sejuk ni memang kena. Diorang tu minum arak bukan untuk mabuk. Tapi panaskan badan bang. Pandai perlu isteri kita berhujah. Mana kau belajar? Syaitan kasih idea. Baik. Maka kita jangan jadi syaitan. Jangan jadi wakil syaitan. Kita tak buat sesuatu perkara yang baik, satu hal. Jangan ajak orang lain buat dosa. Dosa kita tak tertanggung. Orang nak buat baik, silakan. Hari ini kita malas, awak pergi, saya kurang sihat. Contoh. Kita nak pergi tempat maksiat, jangan ajak kawan. Jangan ajak kawan. Habis nak cakap suami apa? Bohonglah dengan suami. Mana suami kau tahu? Habis macam mana? Nanti aku telefon. Aku bilang aku ada hal nak. Tapi kita pergi situ. Ni syaitan ni benda. Minal jinnati wan nas. Hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammatin min, daripada kulli syaitanin, daripada setiap syaitan. Wahammatin, wahammah, daripada setiap binatang yang berbisa. Kadang-kadang kita nampak satu tempat, baca doa sedemikian. Wa min kulli ainin lamah, dan daripada setiap mata yang membawa kepada keburukan. Apa mata yang membawa kepada keburukan? Ain. Ain itu betul para jemaah. Ain itu adalah apabila seseorang itu lihat sesuatu perkara, dia puji seseorang itu, kalau dia tak baca, tak ungkapkan Masya Allah, kita boleh kena ain. Orang-orang Arab, apabila orang nak puji mereka, dia akan suruh, Kul Masya Allah. Kul Masya Allah. Contoh, saya tinggal di Madinah selama 6 tahun. Orang-orang Arab, ketika dia nak tanya, berapa anak kau? Qul Masya Allah. Cakap Masya Allah dulu. Kam auladikum. Kam aulad lakum. Masya Allah, tabarakallah. Demi untuk elakkan kena ain. Jadi apabila kita nak puji seseorang para jemaah, nak puji, katakan, rumah kau cantik ya. Cakap, Masya Allah. Engkau hari ini cantik. Masya Allah. Hidung kau cantik. Masya Allah. Anak kau, mata dia besar betul. Masya Allah.
Cakap Masya Allah. Biasakan para jemaah. Sebelum kita memuji sesuatu perkara, fakul. Maka katakanlah, ungkapkanlah. Masya Allah. Ini demi untuk mengelakkan daripada terkena ain, mata. Ketika saya di kampung dulu, saya ingat. Orang-orang kampung, orang-orang tua dulu, kalau nak puji, budak ni cantik, ku semangat. Dia cakap, ku semangat. Ada ingat tak zaman-zaman, ku semangat. Jadi orang pada ketika itu pun tak tahu belajar kalau nak puji budak kena cakap ku semangat. Kenapa? Ku semangat budak ni. Ku semangat siapa yang kita seru? Dulu kita ni daripada ada cebisan-cebisan orang-orang Hindu. Ada percaya kepada jin semangat-semangat ini. Sebab tu hari Khamis malam Jumaat asapkan rumah dan sebagainya. Semangat-semangat tersebut ada nak panggil semangat, nak puji budak, ku semangat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Siapa yang ungkapkan itu? Nenek-nenek kita dulu. Kerana mereka tak faham. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan mereka kerana mereka tidak memahami. Tetapi hari ini Allah Ta'ala beri kita ilmu. Puji seseorang, nak elakkan kena ain, bacalah apa? Masya Allah, tabarakallah. Biasakan para jemaah. Nak puji kawan kita, awak dah slim, baru 2 hari puasa. Masya Allah, tabarakallah. Contoh. Jadi untuk kita bimbang orang lain puji kita, bimbang dia tak ucapkan Masya Allah, maka ini antara doanya untuk elakkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Biasakan doa. Ya. Dan tak salah kalau orang puji kita, kita suruh dia baca Masya Allah. Cakap Masya Allah. Tapi kita ni biasalah. Orang kita kan malu, segan. Rumah awak cantik cakaplah Masya Allah. Cakap Masya Allah. And on that note, sebagian ulama juga tidak galakkan untuk kita terlalu mempamer-pamerkan. Takut terkena ain orang yang dengki. Betapa ramai orang yang mempamer-pamerkan, katakan kecantikan dia di media sosial. Besok terluka, kena ain. Betapa ramai orang yang pergi luar negara mempamer-pamerkan. Wah, kita berada di depan Paris, Eiffel Tower, dia berada di sini dan di situ. Kadang-kadang berlaku kecelakaan. Betapa ramai orang-orang yang nak menunjukkan kononnya betapa romantisnya dia dengan pasangannya. Besok lusa gaduh. Ada yang sampai perceraian. Kerana apa? Ain. Ini ain. Wa kul min kulli ainin lamah. Jadi kita perlu berhati-hati. Sebagian ulama tak galakkan kita tunjukkan gambar dengan pasangan-pasangan kita di media sosial demi mengelakkan terkena ain. Ya. Doa yang seterusnya. Hadis 163. Lagi 2 kita habiskan insya-Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana Engkau telah perbaikkan, Allahumma ahsanta khalqi, seperti mana Engkau telah perbaikkan akhlakku, fa ahsin khuluqi, seperti mana Engkau telah perbaikkan bentuk tubuh badanku, jasadku, kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. Dalam riwayat yang lain, Allahumma kama ahsanta khalqi
fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana Kau telah perbaikkan penciptaanku, maka perbaikkanlah akhlakku. Doa ini bila kita baca, sebagian ulama katakan setiap kali tengok cermin. Kerana apa? Apabila kita tengok cermin, oh cantiknya aku ni, betul, handsome-nya aku, cute-nya aku. Contoh, tengok cermin lama sekalipun, satu line kat mata dah bimbang. Maka doa apabila tengok cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana Kau telah perelokkan kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. And maka dengan demikian, betapa penting akhlak yang baik. Sering kita minta doa, sering kali kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, muliakanlah akhlak dan budi pekertiku. Doa. Ya Allah, muliakanlah, perelokkanlah, perbaikkanlah akhlak dan budi pekerti kita. Betapa ramai orang yang kadang-kala berilmu, tapi akhlak dan budi pekerti buruk. Tak ada akhlak, tak ada budi pekerti. Kadang-kala budak yang tak berilmu pun ada akhlak dan budi pekerti. Orang kasih, terima kasih. Terlanggar, minta maaf ya. Masya Allah. Kita kadang-kala terlanggar orang, awak tak minta maaf. Bukan aku yang salah. Astaghfirullahaladzim. Janganlah takabur sangat. Mungkin dia tak perasan terlanggar. Contoh, akhlak dan budi pekerti penting para jemaah. Islam bukan setakat amalan, solat puasa, tapi akhlak dan budi pekerti. Apatah lagi kita kononnya orang masjid, orang yang tutup aurat, pakai tudung, tutup aurat. Apabila kita keluar dari masjid, penting jaga akhlak dan budi pekerti. Orang lihat, orang akan kata, you see that Muslim lady? Dia tak kenal Fatimah, Ahmad, Fatimah, Zainab, siapa sekalipun, tak. You see that Muslim lady? Dengan tudung kita saja, kita mencerminkan orang Islam. Jadi ambassador of Islam. Maka berada di luar, terutama sekali bermuamalah dengan orang yang bukan Islam, tunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Akhir sekali, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas, Nabi pernah membaca doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Ya Allah, sesungguhnya tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau mudahkan. Engkau menjadikan sesuatu kepayahan itu menjadi mudah apabila Engkau kehendaki. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada apa yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan dia mudah. Wa anta taj'alal hazna sahla. Dan Engkau menjadikan perkara yang berat itu mudah. Idza syi'ta. Kalau Engkau menghendaki. Maka ini antara doa yang boleh kita baca apabila kita berada dalam kesukaran. Macam sukar betul nak buat sesuatu perkara ini. Allahumma la taj'al sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tiada apa yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan dia mudah. Baiklah para jemaah, dengan demikian memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Kita telah mengambil beberapa perkara, moga-moga dapat kita amalkan
sebahagian daripada apa yang telah kita pelajari. Seperti mana yang telah kita pelajari hari ini, antara lain apabila seseorang itu berdoa bersin, hendaklah dibaca Alhamdulillah, kemudian teman dia baca Yarhamukallah, orang yang bersin tadi baca Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita juga telah membaca doa ataupun telah pelajari Nabi apabila melihat hilal, Nabi membaca doa, kemudian di akhir doa itu Nabi katakan Allahu Rabbi wa Rabbuka. Sesungguhnya Tuhanku, Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Dan apabila kita nampak perkara yang baik, kita baca Alhamdulillah. Kita nampak ataupun berada dalam keadaan yang buruk pun baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian perkara yang telah kita pelajari juga hari ini, apabila kita nak memuji seseorang, jangan lupa baca Masya Allah, Tabarakallah, puji Allah supaya tidak terkena ain. Dan demi untuk mengelakkan daripada terkena ain, bolehlah kita membaca doa yang telah kita pelajari. A'udzu bikalimatillahi tammatin min kulli syaitanin wa hammatin wa min ainin lamma. Boleh kita membaca doa-doa sedemikian. Baiklah para jemaah, segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum saya menutup majlis, tak silap tadi ada yang bertanya, sebentar ya, saya cuba cari. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita pelajari bahawasanya secara umum untuk kaum muslimat, pahala solat untuk kaum muslimat dari segi afdalnya, solat di rumah lebih afdal atau solat di masjid lebih afdal. Secara umum kaedah untuk kaum muslimat, solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Akan tetapi kadang-kala kaum muslimat kita juga inginkan suasana. Maka Nabi katakan supaya jangan melarang kaum muslimat daripada pergi ke masjid. Jadi kaum muslimat boleh pergi ke masjid. Kadang-kadang solat di rumah, ustaz tak ada suasana, jadi saya pun naik malas, maka nak solat tarawih di masjid, silakan, alhamdulillah. Dari segi pahala pula, mana lebih afdal? Secara umum, solat berjemaah lebih afdal daripada solat sendirian. Ya, solat berjemaah dapat pahala 27 kali darajat, lebih afdal daripada solat sendirian. Dan solat di masjid yang lebih ramai itu pahalanya berlipat kali ganda. Nabi ada menyebutkan seseorang itu solat 3 orang, berjemaah 2 orang lebih afdal daripada berjemaah seorang. Berjemaah 3 orang lebih baik daripada jemaah 2 orang. Berjemaah 4 orang lebih baik daripada jemaah 3 orang dan sebagainya. Jadi lebih besar jemaahnya tadi, lebih besar pahalanya. Cuma masalah kadang-kala kaum muslimat itu sakit, dia tak dapat pergi ke masjid. Jadi bagaimana? Kita juga telah pelajari, seseorang yang senantiasa beramal dengan sesuatu amalan, kalau dia sakit atau musafir, Allah Ta'ala tetap akan menulis ganjaran pahala seolah-olah dia tidak sakit atau tidak musafir. Dia selalu beramal, selalu solat malam atau selalu baca Quran di waktu malam. Malam itu dia sakit, tak dapat baca Quran, tak dapat solat malam. Pahalanya pada malam tersebut dia tetap dapat walaupun dia tidak baca Quran atau solat malam, kerana itulah yang dia lazimkan. Demikian para jemaah. Jadi dengan demikian, moga-moga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk meningkatkan amalan soleh, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan soleh kita dan memberkahinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita henti di sini. Pada minggu hadapan kita mengambil bab seterusnya, bab yang membincangkan tentang hak-hak persaudaraan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.